bekas guru mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Abdul Malik, Alumrah, berumur 60 tahun. Pada 2-3 hari lepas, saya rasa tak sedap badan, rasa penat, rasa macam tak selesa lah. Jadi untuk mencari jawapan disebabkan oleh jantung, saya ambil keputusan untuk jumpa dengan Dr. Rahim yang boleh rasa macam penat-penat tu bila jalan gerak penat-penat tu. Mungkin saya awal tu ingat disebabkan fikir masalah mak saya yang sakit tu. Sekarang ni mak saya patah paha, jadi dia pun ada masalah jantung, jadi saya pun tak boleh tidur. Jadi mungkin disebabkan perkara ni mengganggu jantung saya sebab kan, jantung dia tak boleh stres. Jadi saya ambil keputusan lah untuk berjumpa dengan Dr. Rahim sebab Dr. Rahim ni memang doktor yang memang saya regular lah daripada tahun 2008 lagi saya berurusan dengan Dr. Rahim, dan Dr. Rahim jugalah buat angioplasti dekat saya. Jadi bila saya ada kebarang masalah berkaitan dengan jantung ni, pakar rujuk saya ialah Dr. Rahim lah.